alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi majlis, dikasihi sahabat saya Muhammad Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri. Saya juga gembira mengalu-alukan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Awang Alik Jemat, Ketua Setiausaha Kementerian, tuan rumah acara kita hari ini, tentunya Tan Sri Khalid, Timbalan Ketua Setiausaha, Datuk Halim, Datuk Mazan, Puan Aina, Ketua Agensi, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita dapat teruskan himpunan bulanan. Istimewanya kerana himpunan kali ini mengangkat tema khusus kerana kita akan luncurkan beberapa pelan tindakan dadah, jenayah cyber dan rasuah. Bahkan pentomen tadi pun mengambil inspirasi daripada kisah benar yang mesejnya sangat sesuai, yang memberikan peringatan yang sangat berbekas buat kita. Saya juga ngalu-ngalukan kepulangan Datuk KSU walaupun saya tak sempat berjumpa beliau semasa di Tanah Suci, tapi saya selalu tracking pergerakan beliau. Maklum 1.7 juta, 165 negara berkumpul di satu tempat. Tapi yang saya nak sampaikan adalah semasa di Arafah, tempat yang paling mustajab doa, bermula Zuhur 9 Zulhijjah sampai Maghrib itu, perasaan saya cukup tenang lah. Saya tak ada di kemah, saya lebih banyak masa di musalla. Dan lepas semua kandungan doa yang berkait dengan diri, keluarga, rakan, tapi bila sampai kepada organisasi itu, fikiran saya kuat membayangkan tugas dan kewajipan berat kita di Kementerian Dalam Negeri. Sebab itu sujud saya lama sekali minta supaya apa? Diberikan kekuatan istiqamah, diberikan jangan diuji dengan ujian yang kita tak mampu dokong, tak mampu kita pikul. Dan minta betul-betul petunjuk Allah Ta'ala, jangan sampai keputusan yang kita buat itu salah, yang memberikan mudarat kepada diri, organisasi, masyarakat dan negara. Saya juga minta khusus supaya diberikan petunjuk, hikmah, kebijaksanaan dalam membuat satu keputusan. Saya minta agar keluarga besar KDN ini dapat terus memupuk semangat kerja, kerana seorang kita tak mampu, tak terdaya kita. Kita hanya jadi kuat apabila kita dapat bulatkan tekad, eratkan kerjasama. Dan di sinilah saya teringat pesan Umar Abdul Aziz. Dia kata, kalau seorang tu jaga urusan akhirat dia, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dunia dia. Ya, Umar Abdul Aziz ni, dia dilantik oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Mak dia ni Ummu Asim, cucu kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Dan bila Khalifah Sulaiman mangkat, dia diangkat kerana wasiat tu dia. Walaupun dia diangkat, dia terus pergi ke masjid, dia dihimpun orang ramai. Dia kata, kamu tak ada kewajipan mementaati aku, sebab aku bukan kamu yang lantik, Khalifah yang lantik. Tapi orang ramai kata, sekarang kami akui
kami restulah kamu adalah pemimpin kami. Maka dia sampaikan pidato dia. Antara pidato yang masyhur tu dia sebut bahawa tugas aku sebagai khalifah bukanlah penghimpun kekayaan. Dia kata, I'm not a collector of wealth. Kerja aku adalah menguruskan amanah. Sebab jawatan ini dia datang dengan amanah, tanggungjawab dan pertanggungjawaban, responsibility and accountability. Dalam pidato dia yang panjang tu dia sebut, kalau kita jaga urusan akhirat kita, Allah Ta'ala akan jaga urusan dunia kita. Siapa yang pesan ni? Khalifah Umar Abdul Aziz. Kerana itu, bila ucapan bulanan pagi ni, terutama tema yang kita angkat tu tema yang berat, core business kita, jenayah cyber. Satu bentuk jenayah yang dulu nak lakukan jenayah ni, penjenayah mesti berdepan dengan mangsa dia. Hari ini jenayah cyber hanya boleh berlaku dengan ada telefon pintar dan ada internet connectivity. Boleh berlaku. Ya. Dan trend jenayah ni pula meningkat saban hari, bukan saja di negara kita, bahkan di peringkat global. Kerana itu keupayaan PDRM dari segi keupayaan pasukan penyiasat jenayah komersial, unit-unit siasatan digital dan pelbagai lagi agensi penguatkuasa nak kena tingkatkan keupayaan menyesuaikan diri dengan mendepani ancaman baru ini. Dan banyak sindiket yang terlibat dalam sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi ini di dalam dan di luar negara, yang kita berjaya bongkar, kita kesan, kita bongkar dan kita tumpaskan hasil kerjasama pelbagai pihak. Dan saat kita bongkar dan tumpaskan itu adalah hasil pengintipan yang memakan masa yang lama. Tapi kita terima satu hakikat pengajaran yang penting. Saya balik baru ni dari Johor. Saya diberi taklimat oleh pasukan jenayah komersial. Apa saya akui, kekangan terbesar kita Tan Siak GP adalah kekuatan pasukan. Kalau Batu Pahat tu ada 6 aja IO. Penduduk Batu Pahat 650,000. Ada 9 Dewan Undang Negeri, ada 4 kawasan parlimen. IO yang menyiasat ada 6 orang. Ya, ada satu kes pensyarah dari universiti kat situ yang menjadi mangsa dengan lebih 200,000 kerugian. Jadi pengajarannya apa? Penguatkuasaan saja memang tak cukup. Kerana keselamatan cyber ni nak atasi, dia kena kerjasama seluruh masyarakat. Yang pertama, rakyat kena tingkatkan kepekaan dan kesedaran. Nak kena ada program outreach kita. Institusi seperti penguatkuasa kena sentiasa bersedia dan tingkatkan keupayaan. Tak boleh lagi beroperasi gaya lama. Maksudnya, ketika rakyat kita ajak untuk tingkatkan kepekaan, kita sebagai pasukan penguatkuasa juga respon dengan meningkatkan keupayaan yang lebih baik. Dan setiap individu kena jadi benteng pertama kepada keselamatan diri dia. Ya. Dia berlaku kerana ada sikap tamak, ya, rendahnya tahap pengetahuan, sikap gopoh dan tergesa-gesa. Itu hanya melengkapkan sahaja peluang untuk jenayah ini terus berlaku dengan berleluasa. Ya. Kerana itu bila kita bercakap, tak kiralah soal jenayah cyber ke, dadah ke atau rasuah, kita sedang bercakap tentang mempertahankan negara. Sebab pertahanan negara
dia bukan hanya di sempadan. Sebenarnya pertahanan negara juga berlaku bila seorang pegawai macam Zahir tadi menolak tawaran rasuah. Pertahanan negara juga boleh berlaku apabila pasukan polis kita, pasukan narkotik berjaya membenteras sindiket dadah. Pasukan polis berjaya membenteras sindiket penyeludupan manusia. Itu juga adalah bentuk pertahanan negara. Hatta apabila AADK berjaya memulihkan seorang penagih dan bawa dia kembali semula pada masyarakat, itu juga adalah kejayaan dalam bentuk mempertahankan negara. Dan apabila seorang rakyat itu dengan kesedaran dia berjaya mengelakkan diri dia daripada menjadi mangsa penipuan cyber, itu juga adalah bentuk tindakan-tindakan kecil yang berasaskan integriti dan tanggungjawab, dan itu memberi sumbangan dan kesan kepada pertahanan negara. Itu konteks yang saya nak ajak kita tengok. Ya. Saudara yang saya muliakan, saya terima kasih pihak polis ketika menjadi tuan rumah hari ini mengangkat tema soal rasuah ini. Ada satu buku, judul buku yang sangat popular 40-50 tahun dulu, ditulis oleh Profesor Syed Hussein Alatas, buku dalam bahasa Inggeris, The Problem of Corruption. Dia tulis ni 1968 lalu. Saya masih belajar lagi masa itu. Dah baca buku tu, The Problem of Corruption. Dan dalam kata penghargaannya, dalam buku tu, dalam kata penghargaan disebut sebagai mengingati Abu Zar Al-Ghifari. Datuk Roslin baca dah buku ni? Belum lagi. Ya, Pani cari. Saya carikan. Belum baca ya. Tuan saya GP nanti saya beli satu bagi baca. Sebagai penghargaannya, mukadimah buku tu selalunya penghargaan pada anak, isteri, semualah ya, yang menyokong perjuangan semualah. Dia khusus pada Abu Zar Al-Ghifari. Saya pun bertanya-tanya, apa kaitan dia? Yang saya ingatlah ya, semua kita pun sedia maklum, Abu Zar ni pernah minta jawatan dengan Nabi. Wahai Nabi, bagi aku satu jawatan. Nabi kata, kamu tak boleh Abu Zar, jawatan ni berat, amanah, kamu tak mampu. Sampai Nabi kata, Abu Zar, kalau kamu ni berpergian dengan dua yang lain, kamu tu yang ketiga, jangan kamu lantik diri kamu jadi ketua. Kita bila nak musafir, 3 orang, kena lantik seorang jadi ketua. Dalam kes Abu Zar ni, kalau dia berjalan 3, Nabi kata jangan lantik dia jadi ketua, sampai setara tu. Tapi dia sahabat hebat, sahabat Nabi ni. Tak adalah sahabat Nabi yang kaki betina ke, tak ada. Tak ada, tu salah tu. Bila sahabat Nabi ni ceti ke, tu tak betul tu. Jangan terpengaruh lah benda-benda gitu. Pertama, tak ada sandaran. Jangan. Perbuatan zaman jahiliah, ya, tapi janganlah sandar perbuatan kepada sahabat Nabi. Walaupun mereka hidup zaman jahiliah. Mereka hidup zaman jahiliah betul. Sebelum Umar memeluk Islam, betul. Tapi hidup dia di zaman jahiliah, tak ada pun sandaran yang mengatakan dia kebas semua. Isteri orang pun dia kebas, perempuan lain pun dia kebas. Itu kena istighfar banyak-banyak lah. Ya. Dan Abu Zar ni, kalau kita tengok, seorang sahabat yang hebat, menyertai banyak perang, hidup sampai zaman Osman, tak silap saya. Sebab zaman Osman tu dia masih lagi teguh. Apa dia teguh? Ketika Sayyidina Osman jadi khalifah, gubernur di Syam tu Muawiyah. Jadi Abu Zar pernah teguh. Dia kata, Muawiyah ni hidup mewah, buat istana besar. Jadi dia persoalkan, mana datang duit? Kalau guna duit Baitul Mal, salah.
itu bukan duit dia. Kalau guna duit sendiri pun salah, sebab membazir lebih daripada keperluan. Muawiyah ada jawapan. Sebab dia Gubernur Syam, dia berdepan dengan kuasa besar tu, Rom, Parsi. Jadi nak tunjuk takkanlah pemerintah Islam ni lekeh sangat. Dia ada hujah dia. Ya tak? Sebab itu bila dia mengadu, Abu Zar mengadu pada Sayyidina Osman, dan Osman memang buat beberapa tawaran, beginilah, pandangan kamu tu betul. Tapi apa kata kamu duduk bekerja dengan aku bagi jawatan? Dia tolak. Tak apalah, kau duduk istana dengan aku. Dia tolak. Kalau kita baca kisah tu, di hujung sekali, dia mati kat sorangan. Jauh di kawasan pedalaman. Orang begini, yang pemikir hebat kontemporari kita macam Profesor Syed Hussein Alatas ini, dia menulis sebuah buku, The Problem of Corruption, dan dia bagi penghargaan khusus kepada Abu Zar sebagai mengingati Abu Zar, tokoh ini. Kerana dia sangat sensitif dengan penyelewengan kuasa, pemborosan, kemewahan yang melampau dan mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat jelata. Itu mesejnya. Kerana itu, bila kita angkat tema hari ini dan kita akan lancarkan pula pelan tindakan membenteras rasuah, ya, bersesuaian dengan tekad yang sentiasa disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya salute pimpinan pasukan polis kerana menyambut hasrat ini dan nanti akan meluncurkan pelan membenteras rasuah dalam konteks organisasi kita. Dan begitu cara kita respons, ya, kepada hala tuju yang pimpinan letakkan. Baik. Saudara, baru-baru ini dalam mesyuarat kabinet ada satu perkara yang melibatkan kita, yang saya dah bisik dengan Datuk GSU. Ini berkaitan dengan siasatan Suhakam dalam kes penjara Kemunting. Okey, ya. Suhakam telah pun buat siasatan, telah memberikan laporan, kita berbincang dalam mesyuarat Jamaah Menteri. Okay. Prinsip kita sangat jelas. Ya. Kalau satu kes itu yang berlaku setelah melalui proses siasatan, tak kiralah oleh mana-mana badan, dengan ditampilkan dengan compelling evidence, ya, proses yang telah dilakukan, ya, semua saksi ditemu bual umpamanya, dan kemudian diberikan satu laporan. Di sana nanti kalau memerlukan susulan siasatan baik oleh pasukan polis umpamanya, prinsip kita jelas. Yang benar itu benar, yang salah itu salah dan tidak akan dipertahankan. Jadi mesej kita sangat jelas. Saya percaya Tan Sri IGP akan menyambung semula, ya, ataupun melengkapkan apa-apa siasatan dengan mengambil kira juga penemuan Suhakam, ya, kerana betul berkata benar itu pahit, tapi kesan jangka panjangnya itu adalah jauh lebih baik, ya. Jadi selama kita boleh, ini juga persoalan integriti, ya, ini juga persoalan integriti dalam organisasi kita, ya. Sebab reputasi pasukan penjara itu sepanjang 3 tahun saya di sini, saya cukup berbangga dengan jabatan ini. Kreativitinya itu luar biasa dalam menguruskan kesesakan penjara. Penjara kita sesak 41, ada 87, 89, 87 ke 89. Penghuninya ada yang disabit setelah semua proses mahkamah berlalu, ada yang reman dalam 29,000 daripadanya. Kita semua ada profil itu. Saya salute pimpinan jabatan penjara ni kerana mereka selalu tampil dengan idea-idea kreatif. Mereka ada program dalam komuniti, mereka ada program dalam institusi. Program dalam institusi sampai boleh melahirkan para hafiz. Orang yang melalui proses keadilan, kemudian disabit dengan kesalahan, menjalani hukuman penjara. Mereka latih sampai boleh menghafal Al-Quran. Itu luar biasa. Kerana kepimpinan penjara ni ada visi untuk merubah dan memberi peluang kedua. Ya. Mereka adakan libat urus, dapatkan penyertaan syarikat di luar.
bahawa mereka juga ada peranan dan tanggungjawab untuk mendukung aspirasi penjara. Dalam institusi kita uruskan, tapi kalau kamu boleh berikan peluang pekerjaan dan mereka ni boleh sesuaikan dengan masyarakat luar lebih awal lagi sebelum mereka technically tamat tempoh hukuman, dan bukan sedikit syarikat yang menyambut hasrat kita, maka kita beri mereka peluang pekerjaan, mereka dapat pendapatan, boleh hantar duit pada keluarga di kampung sambil mereka boleh kerja, pasang bodi motosikal, bekerja di kilang dan sebagainya. Saya sendiri hadir melihat proses temu duga antara syarikat dengan mereka. Jadi itu membantu apa? Penghuni tak ada lagi dalam institusi penjara, tapi berada di luar. Ya. Ini bagi kesan yang luar biasa. Bukan saja kejayaannya apa, bila selesai menjalani hukuman, kadar residivism itu sangat rendah. 800 bebas, 1 patah balik. Berbanding kalau kita bebaskan 100 daripada institusi penjara, 11 patah balik melakukan kesalahan. Tapi kalau kita bagi dia peluang kerja lebih awal, berinteraksi dengan masyarakat secara terkawal, 800 bebas menjalani hukuman, 1 saja mengulangi kesalahan untuk patah balik. Ini kesimpulannya 1 saja. Ini satu cerita kejayaan. Ya. Kerana itu, ketika kejayaan yang begitu banyak, kita tak mahu persepsi masyarakat itu berubah hanya kerana 1-2 insiden yang berlaku, seumpama yang berlaku di penjara Kemunting. Ya. Ketika kita mendukung sepenuhnya inisiatif Jabatan Penjara, saya dengan KSU bab ini ada persamaan. Kita akan bagi dukungan penuh tanpa basa-basi. Saya sebut dengan Datuk KSU, hatta ketika kita diminta untuk mengolah, menyesuaikan sendiri perbelanjaan kita kerana krisis Asia Barat yang berlaku sekarang, krisis bekalan dan sebagainya, keutamaan kita sangat jelas. Kalau bab polis, soal quarters dan sebagainya, kita tak potong bab itu. Tapi kalau pejabat baru rela, Datuk Rosli mungkin kecil hati sikit lah, kita tangguh sekejap lah pembinaan pejabat baru rela umpamanya. Ya. Tapi kalau quartersnya, soal meningkatkan kapasiti Jabatan Penjara dan sebagainya, jangan risau, kita takkan potong bajet itu. Pada masa yang sama, kalau berlaku kes-kes seperti di Kemunting, setelah melalui semua proses siasatan, kalau bukti-bukti iaitu terkait dengan jelas, maka kita biarkan due proses mengambil tempat dan seterusnya. Itu perspektif yang saya nak bagi. Ya. Dan itu takkan padam sama sekali soal kejayaan-kejayaan besar Jabatan Penjara. Ya. Ini dalam konteks kita bercakap hari ini dalam soal integriti. Ya. Dan itu saya ucap terima kasih banyak hari ini Rosman wakili Datuk Aziz. Ya. Itu mesej yang baru ni kita bincang dalam Mesyuarat Jamaah Menteri. Yang saya sebut ni, itulah hujah saya dalam Mesyuarat Jamaah Menteri. Saya nak rakan-rakan saya dan Jamaah Menteri jangan hanya melihat satu insiden ini, tapi kena hargai bagaimana impak besar yang diusahakan oleh Jabatan Penjara. Dan itu tak terhenti lagi. Belum terhenti. Itu belum saya kaitkan soal inisiatif immigration lagi. Saya tahu sekarang ni sentimen semakin kencang dari soal pengurusan refugees. Dah ada pun online untuk dapat. Mesejnya sama, nyah keluar. Suruh halau aja. Isu ni emotif, tapi sebagai kerajaan kita tak boleh mengurus secara emosi. Ya. Kita ada konteks kita. Ya. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan. Kalau mereka ada pilihan, apakah mereka akan datang ke sini? Ketika kampung halaman mereka dibakar, wanita mereka dirogol, identiti diri tak diberikan, masjid dimusnahkan, kampung halaman dimusnahkan. Dalam keadaan itu, apa pilihan mereka ada? Mereka sanggup menempuh lautan luas. Dalam banyak-banyak negara,
Malaysia turut menjadi destinasi. Mereka sampai. Dan ini bukan berlaku 2-3 tahun. Ini isu legacy. Apakah ia perlu diuruskan? Ya, ia perlu diuruskan. Berpeluk tubuh tanpa melakukan apa-apa dan mengharap keadaan berubah, itu tak akan berlaku. Ini kita kena uruskan. Dalam menguruskan permasalahan ini, dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali. Kalau ada fitnah di luar yang mengatakan bahawa kita memberi identiti diri sewenang-wenangnya, seolah itu je kerja Datuk Bat, Ketua Pengarah JPN. Kamu pelarian, nah IC, begitu aja. Seolah negara kita ni tak ada sistem, tak ada undang-undang. Seolah negara kita ni macam negara koboi. Begitu cuba digambarkan. Aspek keselamatan tidak akan kita kompromi sama sekali. Ya. Pada masa yang sama, pertimbangan kemanusiaan juga. Kita bukannya signatory kepada konvensyen pelarian, bukan. Kita bukan. Kita ada United Nations, UNHCR, yang kerjanya mendaftar pelarian, kemudian mencari negara ketiga untuk ditempatkan. Geopolitik dunia berubah. Antara negara yang banyak menerima pelarian ini sebagai negara ketiga, terima mereka ni sebagai orang yang diuruskan oleh UNHCR, hantar ke negara ini. Perkembangan geopolitik dunia sekarang ini sudah berubah. Dulu mereka ambil, sekarang mereka tak ambil, mereka tutup pintu. Negara ini, orang asing yang ada dalam negara mereka pun mereka dah keluarkan. Dulu mereka ambil, sekarang yang dah ada kerakyatan pun mereka keluarkan. Jadi negara ketiga yang menerimanya semakin kurang. Pada ketika itu tugas hakiki UNHCR, daftar kemudian hantar ke negara ketiga. Sementara itu berlaku, maka keberadaan mereka dalam negara kita. Ada timbul keresahan masyarakat, ya. Ada kesan ekonomi, kesan sosial, kesan keselamatan, ya. Tapi sebuah negara yang bertanggungjawab, kita kena uruskan. Ianya bukan semudah turut mendokong inisiatif halau. Dah, tutup pintu, begitu. Dah. Kerajaan yang bertanggungjawab, bagian begitu cara kita bekerja. Ya. Kerana itu, ini Tan Sri IGP, Datuk KSU, ini antara perkara besar yang kita kena uruskan dalam masa terdekat ini. Ya, itu saya harus akui. Ya. Sebagai kerajaan dan sebagai kementerian yang bertanggungjawab soal keselamatan dan ketenteraman awam, ya, kita tak boleh mengelak daripada menguruskan, dan menguruskannya dengan bijaksana, menguruskan dengan ihsan, menguruskan dengan mengambil kepentingan keselamatan negara, keselamatan rakyat, dan juga kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Ya, semua hal ini kena diurus ketika sentimen atau pihak yang menyuarakan tajuk ini, ya, dia boleh sampaikan dengan penuh emotif, sepatutnya. Ya, masalah tak boleh diselesai cara itu. Ya. Itu mesej saya yang ketiga. Biasanya saya 3 perkara je. Ucapan awam yang baik tak boleh kurang 3, tak boleh lebih 5. Ucapan awam yang buruk bawa 10-15 tajuk. Pada habis ucapan, orang tak faham apa dia cakap. Sebab itu KSU dia belajar banyak daripada mula dia sampai KDN. Dulu saya menyampaikan, saya ada 3 perkara betul-betul layak saya. KSU dia mudah dapatlah, mudah boleh sebab tu. Ya. Jadi saya ucap terima kasih penganjuran hari ini Tan Sri IGP dan pasukan polis. Segmen apa yang atur ni? Pengurusan ke? Pengurusan. Terima kasih banyak Tuan Aziz. Tu baru pengurusan punya persembahan tu memang Datuk Bat selama ni dia ada act, JPN tak ada saingan langsung. AADK punya host tak ada saingan langsung. Saya kat tumit dia pun tak lepas lagi dia rasa. Dia tak ada saingan. APMM pun ala JPN. Hari ni saya nampak dia nampak tak senang duduk dia nampak. Keluh kesah beralih tentang persembahan pentomen dengan cara berbaris pasukan celoreng depan tadi tu. Jadi nampaknya saya bagi markah penuh lah pasukan polis saya ni.
Maka penuh. Salute lah. Terima kasih banyak. Yang KSU cakap pun betul lah. Agensi berikutnya siapa dia lepas ni? Ha? Mana dia? ROS. Mana dia Tok Zul? Jaga Tok Zul. Lepas ni Tok Zul lah. Kena lebih. Kalau tak lebih hebat pun Tok Zul jangan tertinggal jauh sangat lah Tok Zul. Ya. Tu. Tok Zul dia dah boleh fikir apa. Dia mengaji Royal Military College. Apa lagi dia buat? Ada lah elemen-elemen tu nanti terserah pada Tok Zul. Sebulan daripada sekarang Tok Zul, kita akan penuh dewan ni. Dan waktu itu tumpuan bukan ucapan menteri atau KSU. Tumpuan adalah persembahan utama oleh ROS. Kita berlawan je tu pula lepas tu. Tipu dah bulanan kita berlawan persembahan pula. Ya. Baik, terima kasih semua. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga amanah, pegang tanggungjawab. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.